Kalaulah angkasawan kentut di angkasa, kena turun ambil air semayang semula ke guana? Mu siapa dulu atas angkasa, mu wasak aku. Jawab. Bila masa mu naik angkasa dah. Wajib berwuduk dengan air. Okey? Sebab Allah kata faqsilu wujuhakum. Iza kuntum ila solah faqsilu wujuhakum. Bila kamu berhadas dan nak solat, basuh muka kamu. Wajib basuh muka. Sama ada di angkasa atau di bumi, basuh. Air masing-masing cari. Tak ada air, falam tajidu ma'a, maka jika tidak ada air, fatayammamu, hendaklah kamu tayammum. Termasuk dalam kapal angkasa. Dah kita nak pergi angkasa, kita bawa air tak? Bawa air. Dah kalau air susah atas kapal angkasa, bawa debu. Sekarang debu tayammum ada jual di Wakaf Tapai. Kedai farmasi Wakaf Tapai ni ada beli, kita beli. Wakaf Tapai. Dah kalau Wakaf Tapai ada jual debu tayammum, takkan mu naik kapal angkasa tak ada. Komam no kapal angkasa mu. Faham lagi? Nak? Benda kalau Wakaf Tapai ada jual, mu lebih canggih lagi. Ada. Mana mu kena bawa kerana mu orang nak beribadah. Nah, kena ada persiapan.